Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Kadra Sumaya binti Kasim dari kelas 2 DBE, iaitu dari Diploma Perakaunan dari Kolej Vocational Perdagangan. Jadi hari ini TV kami ada Karnival Pendidikan Digital dan AI dalam Tibet, Enrich dan Inovasi 2026. Jadi apa yang berlaku dekat sini, kita ada food truck dan kita ada juga BizHub daripada kami punya kos-kos yang ada kat sini. Jadi aktiviti di sini kami ada pameran inovasi, bengkel dan pertandingan AI in video resume, lawatan makmal, bengkel dan pertandingan celik digital, podcast dan juga ni yang kita nampak jualan dan food truck BizHub. Okay, mari kita sama-sama tinjau. Hari ini saya bersama Puan Nawar Syakil selaku Setiausaha Karnival Pendidikan Digital dan AI dalam Tibet, Enrich dan Inovasi 2026. Jadi, Puan Nawar Syakil, apa objektif hari ini? Okey, sebenarnya objektif kita untuk Karnival Pendidikan Digital dan AI hari ini ialah kita nak menggalakkan para pelajar kita, terutamanya pelajar diploma, untuk meningkatkan tahap literasi dalam AI untuk menggunakan aplikasi-aplikasi AI yang ada. Jadi kita jemput pakar-pakar AI daripada UTM, Profesor Madya, kita jemput doktor untuk memberikan atau berkongsi ilmu kepada pelajar-pelajar DVM ni tentang macam mana penggunaan AI yang betul, prompt yang digunakan. Okey, contoh untuk pelajar DVM semester 3, kita buat bengkel AI in resume. Okey, kalau sebelum ni resume kita buat secara hard copy kan? Secara soft copy, helaian kertas kan, tapi dengan adanya AI ni memudahkan para pelajar untuk membuat satu inovasi menggunakan aplikasi-aplikasi AI yang ada untuk menghasilkan video-video AI melalui resume itu. Jadi Puan, saya nak tanya sikit sebab hari ni saya nampak ramai budak pelajar luar datang ke KV kita. Jadi untuk apa? And katanya untuk Enrich. Jadi apa objektif utama Enrich tu? Okey, sebenarnya objektif utama Enrich ialah kita nak menggalakkan para pelajar daripada sekolah-sekolah lain. Kita nak galakkan mereka untuk lihat persekitaran Kolej Vocational Perdagangan tu macam mana, untuk menarik minat mereka. Apabila habis saja mereka tingkatan 3, mereka ada minat untuk mendaftar di Kolej Vocational Perdagangan, sebab kita sekarang dalam proses pengambilan pelajar. Jadi bila mereka dapat lihat persekitaran Kolej Vocational ni, cara pembelajarannya macam mana, mereka pergi dari satu bengkel ke satu bengkel, mereka pergi ke perpustakaan kita macam tadi kan, sekolah menengah teknik masuk kita punya perpustakaan, mereka tertarik, oh macam ni rupanya cara pembelajaran dekat Kolej Vocational. Dia memang macam lain daripada yang lain lah kan, sebab macam kalau dekat sekolah harian biasa mereka belajar lebih kepada akademik, tapi kalau dekat Kolej Vocational ni akademik ada, kita ada bidang-bidang kemahiran ada. Jadi itulah tujuan utama, kita nak dedahkan pelajar-pelajar luar ni tengok secara langsung persekitaran pembelajaran Kolej Vocational ni macam mana. Oh begitu, menarik juga objektif Enrich ni. Okey, terima kasih Puan untuk interview hari ni. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali dengan saya. Hari ini saya nak temu bual dengan Madam Normaliza selaku Ketua Jabatan Pendidikan dan Inovasi. Jadi Madam, apa motif atau objektif program inovasi yang Madam laksanakan ni? Okey, antara objektifnya ialah saya nak mengetengahkan kita punya local talent. This is homegrown products di mana pelajar-pelajar kita dah buat ada 13 poster inovasi semua sekali ataupun 13 produk inovasi. Selama ni kita nampak mereka ni berjaya tapi kita tak tahu apa yang dia buat. So hari ni kita nak tunjukkanlah apa yang rakan-rakan anak-anak pelajar KV Perdagangan dah buat untuk inovasi. Yang kedua, saya juga nak menyuntik semangat
kepada pelajar-pelajar KV perdagangan yang lain supaya jom join inovasi kerana it's not that difficult. You just need to focus on the masalah, then you kembangkan into the solution. Find the solution and you'll get an innovation. Okay, that's it. Interesting. Anything else you want to know? Impaknya kepada pelajar-pelajar yang boleh tengok program ni. Okey, saya berharap dengan adanya showcase ni ataupun pameran, saya nak pelajar mula rasa saya pun nak masuk. Ada rasa envious about being in innovation and see how these other kids have made it. Not sekarang ni dia orang belum dapat goal, tapi kita akan cubalah untuk push them to do more in innovation. Itu saja saya rasa. InsyaAllah. Thank you, Madam. Welcome. Amin. Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita sambung lagi dengan interview dengan Cikgu. Shima dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Okey, Cikgu. Cikgu macam nampak gembira sangat. Hari ini Cikgu rasa apa yang best kat kolej kami? Okey, saya pegang ya. Okey. Takat yang saya dah pergi meninjau-ninjau bersama pelajar-pelajar kami. Hari ini kami bawa satu kelas pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru ke sini. Saya gembira sebab program-program yang dianjurkan. Pertamanya tadi kami berjalan-jalan ke makmal, ke library. Yang paling menarik adalah SchoolNet. Sebab tadi pelajar-pelajar dapat menggunakan komputer untuk menaip dan melihat mesej-mesej photostat untuk digunakan. Jadi mereka lebih dekat dan tahu apa program kesetiausahaan itu sendiri. Selain itu tadi kami juga didedahkan dengan program-program diploma lain. Jadi pelajar-pelajar pun tahu mereka boleh mohon selepas SPM untuk masuk ke sini. Mereka berminat nantilah nak menyambung di sini. Satu lagi yang saya suka adalah inilah dia yang kita tengah tengok sekarang ni, food truck. Sangat menarik. Terima kasih KV Perdagangan jemput kami. Terima kasih, Cikgu. Cikgu sangat memberi kerjasama. Itu saja. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita dengan Cikgu Dayana daripada SMK Tasik Utara 2. Okey, Cikgu. Cikgu rasa kat sini kolej kami apa yang best? Cikgu rasa facility lah kot sebab nampak bangunan dia cantik, especially Dewan, nampak luar, moden dan cikgu rasa environment cantik lah. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita bersama saya lagi. Jadi, kita nak interview budak-budak ni. Okey, nama awak siapa? Nama saya Nurkisha Kislia. Okey, dari sekolah? Sekolah Teknik Jerbi. Okey. Ni dah berbelanja ni, korang rasa kolej kami ni apa yang menarik? Library korang macam best lah. Sejuk apa semua. Facilities pun lengkap. Apa yang menarik dekat sini? Dekat sini, yang bestnya dekat sini, kebanyakannya bilik ada aircon. Lepas tu, menghadap komputer saja. Kerusi pun pusing-pusing. Okey, kalau awak diberi tawaran untuk masuk kolej ni, awak nak ambil program apa? Saya akan ambil program yang pengerti syariah komputer tu. IT? IT. Oh, menarik. Okey, thank you semua. Terima kasih. Okey, itu saja daripada saya, Kadar Sumaya Binti Kasim dan daripada Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Stay tune video kita orang. Bye.